Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem animasi. Okey, tahun 2019. Tajuk filmnya ialah Zootopia. Aku jarang sebenarnya tonton filem animation, tapi kadang-kadang aku tonton jugalah dengan anak aku. So aku cari movie-movie yang mungkin aku tertinggal dekat belakang. So aku tonton filem Zootopia. Aku tonton lagi. Kebetulan pula ya, sekarang ni dekat ketika aku buat video sekarang ni, Zootopia 2 sedang main di Pawagam. Walaupun dah sebulan lebih, ada lagi few Pawagam yang masih tayang. Okay, dan aku tengoklah Zootopia ni, apa yang menyebabkan Disney akhirnya merealisasikan sequel untuk filem ni. So, dan aku rasa movie ni bagus. Dan aku rasa that's why people love Zootopia. Aku je lah yang ketinggalan. Tapi tak apa, kita akan bercakap pasal filem Zootopia. Tapi sebelum tu, kita intro. Baik, Zootopia merupakan filem tahun 2019. Okay, basically dunia dia berkisar pasal satu tempat di mana semua haiwan, pemangsa ke yang makan rumput ke, carnivore, herbivore ke, omnivore ke, apakah dia orang duduk dekat satu dunia, satu bandar ataupun satu kehidupan dia orang lah, yang dikenali sebagai Zootopia. Kehidupan dekat Zootopia ni macam manusia lah, ada polis lah, ada semua. Ada bandar, perancangan bandar yang menarik, apa semua. It's like human, tapi dalam orang kata versi haiwan. So kisahnya bermula tentang seekor rabbit ni, yang mana dia memang bercita-cita lah untuk jadi polis. Tapi once dia jadi polis, orang pandang remeh kat dia, sebab dia hanyalah arnab, kan. Tapi dia diberikan satu, awalnya tu jaga parking. So pertemuan ni dengan seorang fox ni, yang mana akhirnya membawa dia orang ni menyiasat satu kes di mana haiwan-haiwan pemangsa kerap, orang kata apa, buat perangai ataupun pemangsa ni jadi buas. Kan kita tahu pemangsa tu buas, tapi dalam dunia Zootopia ni pemangsa tak buas. Tapi apa yang menyebabkan pemangsa ni buas? So membawa kepada penyiasatan itulah. Benda yang menarik lah pasal Zootopia ni, yang menyebabkan aku ni sebagai orang yang dewasa ni engage dengan movie ni, ialah movie ni memang menampilkan watak-watak yang matang. Benda yang menarik pasal Zootopia, memang filem ni ada background ataupun latar dunia yang kids punya target. Dunia haiwan, dunia haiwan yang seakan-akan dunia manusia and so on. Tapi apa yang menyebabkan filem ni menarik lah untuk penonton dewasa macam aku, ialah dia punya perjalanan cerita tu memang untuk adult juga. Dia ada one things yang bagi aku, kalau aku sebagai penonton dewasa tonton filem Zootopia, aku tak akan feels like I'm watching a kids animation. Dia ada elemen-elemen yang mature, seperti elemen penyiasatan, elemen polis, elemen action. So ada juga komedi-komedi yang targeted kepada child, which is bagi aku balance lah. Benda tu yang menyebabkan Zootopia ni rupanya menjadi satu filem yang diminati oleh semua orang. Walaupun ianya animation, tapi the story itself lebih dekat kepada audience dewasa lah, sebab dia penyiasatan. So kalau budak-budak tengok, mungkin dia akan faham sikit-sikit lah, kan. Tapi bila kita tengok pasal penyiasatan ni, usually dia memang targeted kepada audience dewasa lah. Tapi on the satu lagi side, dia ada juga elemen-elemen komikal yang bagi aku sesuai dan menarik. Especially watak sloth. Aku tak faham macam mana diorang boleh dapat ke idea sloth ni. Bagi aku ini antara benda yang menarik gila dalam filem ni. Walaupun watak tu macam illogical, tapi dia beri satu comical relief yang bagi aku balance antara penonton dewasa yang mahukan elemen-elemen misteri, penyiasatan, dan juga bagi penonton kanak-kanak yang memang nak elemen-elemen comical dan watak-watak yang comel. So both themes, yang dewasa dan juga kanak-kanak, they mix all together dan menjadikan satu formula untuk sebuah filem animation yang bagus lah, kan. Sebab kalau
kita target ke budak-budak je. Memang budak, mak ayah akan rasa bosan. Tapi movie ni memang layan gila. Aku bagi filem ni 4.5 bintang. Best. Dan aku akan tunggu nanti ni tengok Zootopia 2 pula. Dan aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Zootopia yang mana aku tengok dekat Disney Plus Hotstar. Tapi aku rasa itu sajalah kot. Tak ada apa dah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.